apa isu besarnya kalaulah Tan Sri Muhyiddin Yassin itu menjadi Perdana Menteri mewakili Bersatu lagi? Kami boleh bagi jaminan kalau Tan Sri diketengahkan sebagai satu-satunya calon Perdana Menteri Perikatan Nasional akan bungkus PRU16. Sejauh mana keyakinan itu? Keyakinan itu sikit. Ada benda yang dalam semua interview yang kami boleh cakap secara terus terang. Ada banyak benda antara saya, kepimpinan PAS, tak boleh berterus terang sebab melibatkan banyak perkara, antaranya institusi Raja-Raja Melayu. Antaranya melibatkan hal-hal dalaman yang bagi saya kalau kami cerita akan mengaibkan kepimpinan-kepimpinan yang berkaitan. Jadi suffice to say, di pihak PAS, Tan Sri Tuan Guru Presiden Haji Hadi Abdul Awang dah 2 kali buat kenyataan terbuka secara berlapik seperti mana adat Melayu dalam berpolitik, pukul anak sehingga menantu. Yang paling utama dalam selepas muktamar sidang media, yang mana Tan Sri Tuan Guru Presiden PAS mengatakan calon Perdana Menteri yang PAS akan sokong ialah calon mestilah berumur 70 tahun ke bawah. Itu pukulan yang bagi saya amat berlapik. Basically kalau tanya saya, jujurnya memang PAS tolak Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bacaan saya begitu. Ya? Dan PAS mengatakan perlu ada calon yang berintegriti. Calon yang berintegriti ini pun bersabit dengan apa yang Tan Sri Muhyiddin sedang hadapi. Saya sebagai ahli Parlimen Perikatan Nasional dan bekas Ketua Muda Bersatu, saya pertahankan Tan Sri Muhyiddin daripada awal didakwa jana wibawa. Tapi satu benda saya tak boleh nak pertahankan beliau, iaitu menantu beliau. Saya kenal menantu beliau, tapi saya tak tahu nak tahankan dia macam mana. Dalam Dewan Ketua Melaka tiap-tiap minggu akan sentiasa menyerang Tan Sri Muhyiddin berkenaan hal ini. Kami tak tahu nak terangkan sebab beliau pun bila jumpa kami tanya tak tahu nak terangkan macam mana nak pertahankan isu ini. Jadi semua ni liability kepada Perikatan Nasional. Tambah pula lagi bila kita mengenengahkan Setiausaha Agung baru bernama Datuk Seri Azmin Ali yang ada banyak skandal-skandal yang kami pun tak boleh nak pertahankan. Jadi ini menyulitkan jentera-jentera kami di bawah. Jadi inilah alasan utama kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak boleh lagi dicalonkan sebagai calon Perdana Menteri. Kedua, Tan Sri Muhyiddin juga ketika ini gagal menguruskan krisis terbesar dalam Bersatu.